Orang perempuan ni satu perangai dia kadang-kadang dekat luar, waktu program Puspanita dia lembut. Bukan main lagi. Makasihlah Ustaz. Ustaz dah makan ke belum? Ustaz dah makan ke belum? Rumah lembutnya. Ustaz makan dulu lah. Tak apalah, ceramah dulu. Ustaz ceramah. Lambut balik gang. Dia dah buka tudung, dia pakai pakaian rasmi baju binatang tu. Kombang sana tu. Mulalah dia mencari habitat dia. Tu ganggang dia tu, kejap kat ruang tamu, kejap kat dapur. Mula dia loudspeaker, pergi mandi. Astagfirullahalazim. Satu lorong dengan suara tu. Satu nasihat saya, boleh tak marah anak jangan pindah kat suami? Boleh tak? Boleh ke tidak? InsyaAllah saya cubalah, tengoklah tu kan. Boleh. Contoh, suami kita ni jangan, kita marah anak jangan pindah kat suami yang baru balik. Contoh, pergi mandi, kau tampakkan gerangan apa kau apa dah ni? Kita kena mengaji, pergi mandi. Hei budak ni, suami sampai, Assalamualaikum. Salam. Abang, nampak pengusi Puspanitanya jawapan, nampak? Abang, bukan sini atau tempat lain. Abang dah balik. Kenapa mau marah ni? Biasalah bang, anak kita kan. Pergi mandi. Nampak dia marah anak dia balik, nampak? Beza kan? Ini tak. Pergi mandi, kau apa? Kau tampakkan geram aku budak ni. Assalamualaikum. Mana seko lagi? Kawan tu baru sampai. Janganlah kau garang-garang. La ilaha illallah. Aduh. Suruh lelaki jadi imam. Elok-elok cakap ni garang. Abang sini jadi imam. Elok kasar pula. Baru jadi setiausaha Puspanita garang. Bukan sini, tempat lain. Sinilah abang jadi imam. Suami dia pula. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telekung duduk belakang. La ilaha. Apa hal pula lelaki kau pakai telekung? Aduh. Kan.